Saya Dr. Raghavendra Koski, perunding kanan microsurgery, pakar andrologi, urologi dan perubatan seksual di Hospital Apollo, Jubilee Hills, Hyderabad. Sekarang saya akan menerangkan kepada anda tentang Cysta epididymis. Apakah itu Cysta epididymis? Cysta epididymis ialah kantung berisi cecair yang terletak di sekitar testis atau di bahagian belakang testis dalam epididymis, iaitu keseluruhan kandungan yang berada di dalam skrotum. Jadi bila ia biasa berlaku dalam kalangan kumpulan umur pertengahan, iaitu antara 20 hingga 40 tahun. Ia agak jarang berlaku pada kanak-kanak. Perlukah anda risau tentang Cysta epididymis? Kebanyakan masa, Cysta epididymis ini bersifat jinak. Ini bermakna ia bukan kanser. Anda tidak perlu risau tentang sista-sista ini. Jadi bagaimana kita boleh mendiagnosis sista-sista ini? Jika terdapat sista yang sangat kecil, sista ini boleh ditemui secara kebetulan semasa pemeriksaan fizikal atau apabila anda menjalani ultrasound skrotum untuk tujuan lain, kita boleh menemui sista ini. Kadang-kadang semasa pemeriksaan sendiri atau jika sista itu sangat besar, anda sendiri boleh merasai ada sesuatu seperti benjolan di dalam skrotum. Jadi inilah perkara-perkara biasa yang boleh kita temui, kawasan-kawasan biasa yang boleh kita kesan. Tetapi bilakah perlu berjumpa doktor untuk Cysta epididymis ini? Jika sista itu sangat besar, jika ia menyebabkan anda tidak selesa, sakit skrotum atau ada rasa sakit apabila diperiksa, inilah keadaan di mana anda perlu berjumpa doktor. Jadi bagaimana kita merawat pesakit-pesakit ini? Jika ia adalah sista yang sangat kecil, tiada apa yang perlu dilakukan. Anda hanya perlu menjalani pemeriksaan susulan secara berkala setiap 6 bulan hingga 1 tahun untuk melihat sama ada ia membesar atau kekal stabil. Jadi mana jika ia menyebabkan simptom, jika ia menyakitkan anda, itulah keadaan di mana jika sista itu besar, rawatan terbaik adalah pembuangan Cysta epididymis secara microsurgery. Itulah yang kita panggil sebagai kistektomi Cysta epididymis. Terdapat juga kaedah lain di mana cecair dalam sista boleh disedut keluar, tetapi itu hanya bersifat sementara kerana sista akan muncul semula, cecair akan terkumpul lagi. Ada juga yang mencadangkan skleroterapi, tetapi ia bukanlah rawatan yang ideal kerana setiap kali kita melakukan skleroterapi, terdapat kemungkinan kerosakan pada epididymis. Jadi, adakah Cysta epididymis ini boleh menyebabkan ketidaksuburan? Bagi kebanyakan pesakit, Cysta epididymis adalah jinak dan biasanya tidak menyebabkan ketidaksuburan. Terdapat jenis sista tertentu yang kita panggil sebagai spermatosel. Ia adalah sejenis Cysta epididymis di mana sperma berada di dalam sista tersebut dan kadang-kala boleh menyebabkan halangan. Selain itu, Cysta epididymis secara sendiri tidak berkaitan dengan sebarang masalah kesuburan. Jadi adakah Cysta epididymis menyebabkan sebarang masalah seksual? Tidak. Soalan lain, adakah Cysta epididymis ini kanser testis? Tidak. Ini juga jelas. Cysta epididymis adalah jinak. Tidak perlu risau, tetapi jika ia besar atau menyebabkan kesakitan, anda perlu berjumpa dengan pakar urologi atau andrologi untuk penilaian lanjut. Terima kasih. Bagus sekali.